Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil kesempatan ini untuk ucapkan sekali lagi tahniah kepada sekolah dan pada guru-guru dan juga pada anak-anak yang cukup bersemangat pada hari ini. Setiap anak-anak adalah penting untuk kita, tidak kira apa bangsa dan agama, untuk kita pastikan bahawa sekolah ini terus dapat melahirkan anak-anak yang dapat menjadi tunjang dalam soal mempertahankan warisan, khususnya di dalam bahasa pendidik. Program pada hari ini bukan sahaja mendapat pengiktirafan dalam negara tetapi juga dalam dunia. Sekolah ini sudah pun menjadi tumpuan, begitu juga dengan komuniti di daerah ini sudah pun menjadi tumpuan dunia. Peningkatan pelancong ke sini sudah pun meningkat dengan sangat baik. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.